So orang ni mengadu soalan bunyi lepas dia pasang stabilizer bar. Stage 1 auto racing punya. Jadi kita test drive dengan pakai spin. Untuk masalah bunyi ni, saya duduk belakang dengan bunyi, ada bunyi waktu cornering. So ni tengah hard detect, tengok sama ada nak kena pakai mesin goyang ataupun tak. Turun dekat jalan dia ada beban. Yalah. Jadi kita tekan dia dulu ya. Round tu kita cuba check bunyi kat sini. Waktu corner lah dia ada bunyi. Lepas kita dah ikat ketat semua. Tambah letak dia Direct. turun ni turun je. Okay, tu je lah. So conclusion dia untuk test kedua dah tak ada bunyi sebab kita dah ketat semua. So untuk long term kita tukar je link sebab link dia memang dah ada satu loose belah kanan. So tadi kita buat ketat semua tu, tengok alhamdulillah tak ada bunyi. So suspect link tu lah. Dari segi lain kita dah ketat dengan semua yang lain, frame apa semua settle. Okay, jumpa lagi next video. Boleh like, follow, komen dan share. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Kumpam. Lampu boleh? Ya. Lupa. Owner request nak check lampu juga. Wiring penuh hal lah. Okay, dah. Kumpam balik.